Okay, Assalamualaikum. Hari ni video kita bersama Amri Yahya, legend Malaysia, yang juga merosakkan Manchester United punya profile kat Malaysia. Assalamualaikum bang. Happy lah dapat jumpa Abang Amri Yahya dekat UM Park, Universiti Malaya main Padang. Jam. Jam. Pagi-pagi kita datang main jam lah. Tapi bang, Padang ni Universiti Malaya tolong kita bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita nak test Abang Amri Yahya punya skill lah. Pasal terasa abang mu main sampai umur 42, 43 masih main lagi. Sekarang abang mu berapa? Saya pun dah lost tau. Saya rasa macam masih umur 20 rasanya. Bayangan 44. Tapi masih main profesional lagi abang? Dia macam mana? Orang kata passion. Passion tu lah. Lagi satu naluri. Memang dekat sangat dengan bola. Nak berhenti tu macam nanti dulu. Let's get into the video. Kita tengok Abang Amri Yahya awang aku penalty shootout challenge. Each dapat 5 chance. Let's go! Okay, first attempt penalty daripada CEO FIFA. Mana bang? Kiri, kanan? Jangan tepi. Jangan keluar lah maksudnya. Okay, saya try goal. Okay, let's go. Betul-betul striker finish oh. Tepi. Okay, first daripada Amri. Keeper dah ke sana tu. Kena fokus satu tempat je. Jangan dua tempat. Bila dah tendang tu jangan tukar tempat. Bila tukar tempat, matilah. Biar keeper ada pun tak apa. Keeper ada kat situ pun kau tendang kat situ. Mesti masuk. InsyaAllah. Okey, tak apa. Bahaya tu. Amri dia dah bagi satu level. Dia sepak kat keeper pun gol juga. Biar aku pula try lah sepak kat keeper pun gol Oh, saya bukan macam abang kan? Jangan tiru. Tak apa, saya nak tiru. Saya akan buat tak terkandas, okey? Okay, let's go. Alamak. Betul lah apa Abang Amri cakap, jangan jadi peniru. Jadi peniru, terbabas, terkandas. So, abang pula sekarang nak mana? Sepak? Rahsia saya. Oh, rahsia. Oh, okey. Rahsia Abang Amri. Kita fokus satu tempat. Okay? Bismillah. Penalti daripada Abang Amri. Apa rahsia tu bang? Boleh sharekan bang? Bila kita fokus, sesuatu yang kita buat insyaAllah akan terus mendatangkan kejayaan dan kebahagiaan dari itu. Kalau kau tak fokus, dia akan melayang. Tak ke mana-mana. Macam tak sirah agama dah. Betul lah. Kita kena fokus satu tempat je dia. Kalau berubah lah, nanti ada belakang, kiri dia. Okey, itu adalah rahsia Abang Amri. Rahsia aku, sepak mana-mana gol-gol lah tu. Penalti ketiga. Weh, tak gol ke? Tak gol ke? Pinky funky. Aduh. Sebab apa? Dia berubah-ubah. Alamak, sekarang ada 2-1 Kesian dengan saya sikit ke abang? Sepak kat muka keeper lah. Ketiga daripada abang Okay. Ya Allah, kalau aku miss yang ni habis dah aku. Ya alamak. Kalau miss ni, dia boleh tulis kat tu, insyaAllah penalti ni akan dibuat lagi sekali. Tapi bukan kat sini. Kat rumah. Kat rumah pula. Alamak. Tak apalah, tengoklah. Okey. Bismillah. Tengok. Okay, abang letakkan InsyaAllah saya takkan mengampakan abang. Satu tempat je. Okey abang. Jangan kata lawan, aku bagi tip untuk lawan. Dah senang sangat benda dah senang, so dia bagi tip untuk kita pula. Saya dah gol. Abang gol yang ni, dan declare menang lah. Saya lah. Saya dah retire lah. Saya belum start lagi career, dah retire dah. Ini adalah attempt Abang Amri yang terakhir. Dia skor, habis dah. Doakan rakyat Malaysia saya. Dah fokus sangat keeper. Kena fokus keeper. Keeper fokus, kena save ni. Okay. Susah lah macam ni, semua sepak sana gol Sorry. Yang ni aku rasa aku ambil penalti last ni. Untuk ni lah, untuk kebahagiaan. Kebahagiaan. Kegembiraan diri sendiri dan pihak lawan. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Satu, last. Walaupun dah kalah. Tak guna keeper. Kebahagiaan diri. Dikatakan kebahagiaan. Aku pergi penjuru. Penjuru betul-betul top Nampak betul-betul top ke mana? Menjaringkan gol ni kita rasa dapat. Saya rasa dapat gol pasal aura Amri Yahya dekat sebelah kan. Dia segar-bugar.
So penalty, Abang Amri Yahya dah menang. Kita sekarang go to the next challenge, free kick challenge. So free kick, kita berdua akan ambil 5 penalty. 5 penalty pula. Okey. So free kick, each of us akan ambil 5 kali. So free kick ni abang boleh ambil kat mana-mana je abang nak. Abang nak, kalau nak ambil dari sana pun boleh. Ikut abang lah. Okey bang. Saya pula tengok abang gol Alamak. Penalti pula. Okay, abang ambil dari sana Kita ikut je mana-mana nak sepak, ambil. First attempt Ui. Dia save macam tu. Penalti selalu. Free kick ni setahun 2 kali. Tak tahu kan. Tapi sepak bunyi juga Sas. Alamak. Nampak tak? Saya kena ke dalam lagi. Pasal saya sepak bang. Saya nak target sepak kena sini tau. Tapi tak kena. Dia sebab cakap macam ni Cara lari. Kaki dia memang ke sini. Tapi yang ini ini kena habis. Kena bengkok kaki ni macam ni Oh dia macam ni? ni. Yelah untuk kena kat sini macam ni. Dia kena habis ni. Ambil bola ni semua terus. Itu yang susah nak kena tu. Yang tu kalau kena bunyi tu bang. Bola aku nak bunyi tu. Okay kali ni jadi email bang. InsyaAllah. Wesh. Abang. Squad pula. Cuba kompak bang. Ke? Ketiga. Okay baik. Dengan saya. Awak dah cepat menang ni. Tak apa. Akan dikritik oleh sesiapa saja yang melihat. Saya tak kisah dikritik. Saya dah biasa. Kritik lah. Saya apa? Saya tendang. Bukan dia orang tendang. Betul. Tadi kita janji nak sepak Ronaldo. Dah baik sekali. Try Saya dah lama tak buat sepak Ronaldo. Pasal bila saya sepak jadi macam Harry Maguire tu. Woi. Alah. Serius lah. Tapi still lah sepak tak ada bunyi lah. Terima kasih Abang Berjaya. Come on bang. Dan sekarang yang next ni abang, kita akan buat volley. Volley pula. Push. Okay guys, so kita each akan ambil 3 je lah volley Banyak. Nanti penat. Betul, nanti penat nak kejar bola aku. Bola tu adalah bola. Sini lagi. Sekarang lagi. dia tak tahu. Sini lagi. Uish. Lagi sikit. Volley dia tak boleh hangit. Oh tadi sakit Okey. Lagi satu kena tunduk. Lepas tu tekan. Saya tak tahu, saya tak tahu volley ni bang. Tekan. Ni tekan. Dia ankle lock Ni. Jangan macam ni. Ni. So saya datang macam ni ke? Tak boleh. Macam ni? Hebat dia. Sebab kita datang straight. Okay. Sebab orang datang straight. Okay. First attempt volley aku. Okey. 1, 2, 3. Sabar. Susah dah bang. Kenapa cepat sangat bagi bola? Bola dah. Bola dah. Bola kat mana? Tapi bola Tak ambil keeper boy. dia kena sabar. Dia tak boleh begitu dekat bola. Okay. Okay, sekarang kita dah Abang Amri Masuk dalam sikit. Lepas sikit. Okay. Lepas sikit. 1, 2, 3. Ni, tunggu bola tetek. Kaki kiri Sama macam yang dulu tu. Tapi dulu jauh sikit. Tapi dekat sikit. Sebab dekat dengan Malaysia. Tak, kena tunggu. Kita tak boleh terus pergi. Jangan. Kita tunggu 1 bam jatuh atau 2 bam. Bola tu cantik, baru pergi. Kesini sikit. 1, 2, 3. Okay. Sabar. Okey, sabar. Astaghfirullahaladzim. Kena pump lagi ke bang? Tak, dia bola ni macam ni. Bila kita lambung, tunggu dulu. Macam ni bang sepak? Bola tu dah paras pinggang kita. Macam ni. Okey ni. Bam, 1. Ui. Itu je. Masuk terus. Ni macam mana nak Tengok, tak kisah, balik je. Saya tahulah nak buat macam mana.
Yang itu dah lain. Itu kan volley, itu throw-in. Second attempt. Okay. 1, 2, 3. Oh, tinggi bola ni. Ui. Awak relax je tau. Bukan relax je. Kau relax sangat ni bang. 20 tahun main bola. Macam keluar lahir je terus main bola. Ni yang jadinya. Oh. Nampak belagak tapi itulah. Dia kalau yang show-show ni selalu tak jadi. Tapi hari ni jadi. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab dengan CEO kan. Okay, kali awak tunggu je. Tunggu sampai saya cakap tendang pun tendang. Okey. Okay. Kali ketiga kita buat macam ni Okay, tunggu ya. Okay. Oh, tadi kau tak rekod Okey. Yang kali ketiga main attempt ni bang. Saya nak abang bagi tahu saya untuk sepak. Okay. Okey, Tapi apa-apa, awak ready duduk kat sini. Okey. Sini. Sini. Okey. Okay, badan straight. Okay, badan straight. Okay. Bila bola tu jatuh, bam, pergi ke depan. Oh, terus tendang. Bam pertama Terus ke depan sikit. Jangan kelang kabut. Jangan kelang kabut. Relax je. Okay. Okay, ke depan. Tajak. Tendang. Satu lagi bang. Satu lagi. Awak cepat sangat ke depan. Cepat sangat. Sekejap, lagi sekali. Okay. Tunggu ya, saya cakap tunggu. Tunggu. Okay, tendang. Itu bos sikit. Ui, sepak cacat pun gol. Pasal tu saya lock lah macam apa cakap. Ui. Dia kalau tenang, sabar sikit je. Main bola ni kena sabar sikit. Tak ada bukan sabar sangat. Sabar sangat memang kita kalah lah. Itu je. Okay bang. Okay. 1, 2, 3. Oh. Itulah kaki kanan saya. Kaki kanan mungkin bola tu terlampau tinggi sangat je tu. Tapi kadang-kadang teknik lari juga. Kita ni manusia biasa. Kadang teknik kita dah betul-betul tapi tak jadi. Tapi kalau benda ni kita kena buat berulang kali. Kaki kiri kaki kanan sama je bang? Sama je. Oh sama je. Sama je. Kalau saya kaki kiri macam tangan bang. Ais. Ya, itu. Ya bang, kalau sepak kan. Saya rasa lagi kuat dia macam tu. Tak adalah. Sepak kaki kiri bang. Kanan tengok ni ya. Tebuk je. Kaki kiri bang. Dia macam ni bang. Allah. Aduh. Okey bang, so yang last ni. Okay, yang last ni ialah 1v1. 3 kali je. So abang dribble lepas saya. Saya akan saya pun tak tahu apa saya akan buat dengan abang lah. Apa nama awak buat lah. 1v1 3 kali ish. Okay, let's go. Okay, 1, 2, 3. Alamak. Wah. Asyik baik keeper sampai dulu. Defend mana? Defend ada tu bang. Kenapa keeper dapat dulu? Baru nak cakap Fadli Shah. Bang, abang dah bantai saya. Defend kena protect keeper. Bukan keeper defend. Protect defend. Kena kat belakang. Kita aci. Okay bang Sekejap, saya kena fikir saya nak dribble macam mana. Saya pun tak tahu. Saya tak biasa dribble macam ni bang. Allah! Aduh. Hai. Okey, jadi baru betul. Ya. Keeper jadi defend. Mana boleh? Saya kedua kan. Oh, okey dua. Tiga lah. Oh, dua. Okey, dua. Aku dah tak. Nampak. Hampir ada attack tu. Nampak. Takut bang. Itu yang saya selalu buat untuk dia tahu defend apa? Striker. Striker pun seram. Saya sliding je tapi tak kena. Dia macam macam tu. Tak, saya memang takut bang. Okey Wah! Keeper! Keeper besar! Tapi abang menang penalti. Penalti je menang. Free kick seri. Ini seri. Volley dah menang lah. Kita jaga customer kan? Aduh. Okay guys. So Abang Amri Yahya dah
musnahkan aku punya career. Ush, musnah terus. Musnah terus dah. Tapi boleh comeback tau, jangan risau. Welcome back. Benda boleh buat. Tapi career kat TikTok, YouTube, aku dibantu oleh Abang Amri Yahya hari ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tolonglah. Sakarat. Sakarat. Like. Jangan delete. Like. Subscribe. Jangan report juga, jangan report. Jangan report, apa nak report pula? Kita bukan buat benda salah. Follow, subscribe untuk tengok lebih banyak legend. And kita kena always berterima kasih dengan Abang Amri Yahya because dia adalah legend pertama kita dalam video YouTube kita. Alright. Thank you. Legend pertama. Thank you jemput. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih dan menonton. Okay. Wah. Itu video panjang.